sayang? Ada mana sekarang? Kenapa sayang? Kau kan esok raya. Alah sayang. Okey, I balik sekarang. Amboi senah. Kemainnya menyanyi-nyanyi di hari raya ni. Gembira sangat ke? Senah, oi. Meh, sini Cik Nah bagi tahu kamu. Pesanan penaja di hari raya nanti. Yang utama sekali, jangan makan tak ingat dunia. Bersederhanalah ketika makan waktu raya. Tahulah semua biskut raya tu sedap. Kang, beraya di hospital kamu semua. Kurangkan bermain telefon di waktu hari raya nanti. Hargai dan luangkan masa bersama dengan keluarga. Jangan pula pagi-pagi raya dah main ML lah, PUBG lah, Roblox lah. Kalau pergi beraya tu, jangan lupa bersalam-salaman dan menghormati orang yang lebih tua. Jangan sentak pula kalau orang tua tanya, nampak macam dah berisi je sekarang ni. Raikanlah saja pandangan mereka. Salam dengan senyum dan ikhlas. Ini yang paling penting. Cik Nah nak pesan ni, jangan sesekali kamu buka duit raya di hadapan orang yang beri duit raya. Jangan minta lebih. Apa yang diberi tu, terima saja. Jangan nangis pula kalau tak dapat. Senyum je. Ingat tu Senah, nasihat daripada Cik Nah ni, kamu tu jangan asyik nak berkaraoke aja. Penanah telinga jiran kamu nanti dengar suara kamu tu. Untuk anak-anak SK Api juga, dengar tahu nasihat Cik Nah. Cik Nah ucapkan, Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Berkaraoke pula. Bye-bye.